Assalamualaikum aku lah, Assalamualaikum Adam. Waalaikumsalam. Korang tahu tak topik yang semakin menjadi popular sekarang pada masa sekarang? Apa tu? Itu apa ni permainan video iaitu isukan dia menjadi topik yang hangat kepada remaja zaman kini. Lah, betul ke? Ya, serius. Kalau dulu kan, kalau kita bermain permainan video ni mesti orang-orang tua ni beranggapan kita ni membuang masa kan. Tapi sekarang peranggapan itu telah berubah, telah banyak berubah kerana isukan ni bukan sekadar hobi kepada kita dan bukan hanya untuk aktiviti hiburan sahaja. Dia juga boleh memberikan pendapatan kepada kita pada masa sekarang. Contohnya lah, di Malaysia sendiri kerajaan kita telah kerajaan kita telah mengiktiraf isukan ni sebagai telah diiktiraf sebagai sukan rasmi sejak tahun 2019 di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Banyak juga pertandingan yang telah dianjurkan oleh mereka. Contoh pertandingan apa tu? Pertandingan permainan video. Ada tak pasukan yang join? Ada pasukan contohnya seperti pasukan SRG, pasukan Wamos, walaupun diorang kalah tapi diorang still main. Banyak pertandingan yang dianjurkan seperti Mobile Legends Professional Language iaitu MPL, pertandingan PUBG Mobile National Champion PMNC dan sebagainya. Pertandingan ni bukan sahaja mereka buat secara kecil-kecilan tetapi secara besar-besaran. Korang tahu tak masa dia menganjurkan pertandingan ini, banyak pekerjaan yang diorang berikan kepada masyarakat. Contohnya seperti menjadi caster, menjadi pemain profesional dan sebagainya. Lepas tu kan, hadiah yang diorang bagi ni bukan kecil-kecil tau. Bukan 1,000-2,000 tetapi boleh mencecah ratusan ribu ringgit Malaysia. Banyak ya. Kan? Jadi kita pun kena main permainan video ni. Lepas tu kalau kita menyertai pertandingan video ni kan, kita boleh mewakili negara kita untuk ke peringkat antarabangsa. Bagi contoh lah, macam pasukan SRG kan, diorang tahun lepas telah berjaya memenangkan pertandingan, mendapat tempat champion, juara dalam pertandingan MSC 2024. Hebat juga Hebat kan pasukan kita? Hebat. Lepas tu kalau hadiah yang orang dapat tu bukan sikit tau. Macam kalau tak silap saya lah, anggaran dia dalam 1.5 juta macam tu lah. Sampai juta? Ya, betul, serius. Banyak. Kan? Lepas tu permainan video ni lah yang telah meningkatkan imej negara kita. Jadi negara seperti Indonesia, Vietnam dan sebagainya tu diorang macam dah tahu Malaysia ni antara kumpulan yang gempak Kira hebat di mata dunia ni. Hebat ramai Malaysia ni kawan-kawan. Selain tu juga ada juga macam orang kata apa ya? Orang kata idola kepada remaja ni. Macam Solos, penjahat. Idola saya tu Soles tu. Oh, idola awak kan? Space lah. Lepas tu Solos ni kan, dia bukan sahaja bermain video sebagai hobi tau. Dia macam buat permainan video ni macam sebagai kerjaya dia yang sepenuh masa. Sebabnya saya tak ingat tahun berapa tapi dia telah berjaya meraih pencapaian untuk membeli sport car iaitu Ford Mustang pada usia yang sangat muda. Korang tahu tak harga sport car tu berapa? Harga dia tu mencecah RM800,000 kot. Wow, mahal still. Mereka bukan sahaja. Lepas tu idola-idola ni bukan sahaja terkenal di Malaysia, dia juga telah diiktiraf di peringkat Asia Tenggara. Ini telah membuktikan bahawa isukan kita ni bukan hanya untuk permainan, untuk aktiviti hiburan sahaja, tapi boleh juga membuka peluang pekerjaan kepada kita. Dan peluang ekonomi baharu untuk anak muda zaman sekarang. Sebabnya saya lihat sekarang kan ada aplikasi TikTok, Facebook, YouTube. Lepas tu dia macam aktiviti live siaran langsung yang diorang buat tu kan, macam pendapatan yang mereka tu dapat tu banyak lah. Macam sekali saya tengok tu ada orang donate RM500, RM100, banyak lah. Kaya lah. Tapi
walaupun macam tu, isukan ni juga adalah macam kesan buruk dia juga. Dia tak adalah semua baik. Jadi kita tak boleh lah ambil yang positif saja. Kita juga mestilah tidak boleh abaikan juga kesan negatif dia tu. Jadi kesan negatif ni mungkin akan timbul jika Kementerian Belia Sukan kita tidak mengawal aktiviti ini dengan baik. Jadi apa boleh tak apa tahu tak kesan negatif yang positif tu? Okey. Kalau kita cakap pasal isukan lah, kita tahulah isukan ni mesti ada kesan baik, kesan buruk kan. Jadi korang nak saya cerita kan? Nak. Okey, baiklah. Kalau kita lihat dari sudut positif, sebenarnya banyak kita boleh lihat kesan baik dari isukan ni. Pertama sekali kita boleh tengok isukan ni boleh melatih minda kita dan kemahiran berfikir. Maksudnya semasa dalam permainan, contohlah macam saya bermain, saya boleh latih minda saya untuk merancang strategi dan membuat keputusan yang tepat. Game apa yang awak main tu? Contohnya game Mobile Legends lah. Kan kita kena buat strategi untuk mencapai kemenangan lah. Jadi hal ini secara tidak langsung kita dapat meningkatkan daya fokus kita dan keupayaan berfikir kita. Seterusnya, isukan ni kalau korang nak tahu, isukan ni boleh memunculkan peluang dalam kerjaya. Dah betul ke? Macam yang saya katakan tadi ke? Boleh tak beri contoh pekerjaan apa yang isukan ini hasilkan? Okey, contohnya kalau kita tengok pemain profesional, dia mendapat sumber pendapatan melalui isukan. Selain itu juga jurulatih isukan juga dan pengulas. Caster. Macam caster. Dalam macam kita tengok Mobile Legends ada pengulas. Betul. Jadi ini membuktikan, benda ni membuktikan bahawa isukan ni bukan sekadar hobi lah, tetapi sesuatu bidang kerjaya yang serius dalam masa dunia sekarang lah. Okay. Seterusnya, kalau dalam komunikasi pula, kita boleh tengok komunikasi antara pemain. Contohnya kalau kita tengok game sekarang, kebanyakan dia memainkan peranan penting dalam komunikasi untuk mencapai kemenangan. Macam game Mobile Legends, PUBG, kita perlukan komunikasi lah. Jadi apabila kita latih komunikasi dalam permainan video ni, termasuk dalam isukan, kita boleh belajar cara berkomunikasi dengan lebih berkesan. Dan hal ini boleh membuat hubungan antara dalam masyarakat, dalam kumpulan menjadi kerjasama yang lebih hebat lah, lebih baik. Lepas tu dalam satu pasukan tu dia bercampur ke kaum-kaum dia? Memang bercampur lah. Jadi kita boleh tengok lah perpaduan dalam negara kita lah. Faham. Seterusnya, kalau kita tengok dalam teknologi pula, teknologi ni contohnya apabila kita dalam dunia pekerjaan, kita jadi lebih biasa menggunakan teknologi. Disebabkan kita semasa kita kebanyakannya permainan video ni menggunakan komputer, perisian dan aplikasi digital, membuatkan kita terbiasa menggunakan semua ni. AI ke? Juga. Jadi apabila kita masuk dalam pekerjaan, jadi kita tak perlulah bersusah payah berlatih, belajar tu lah. Sebab kita dah mahir menggunakan digital semua, teknologi lah. Kiranya nak pandai isukan ini, kita perlu mahir dalam menggunakan digital lah ya? Betul. Macam tu. Namun begitu lah. Namun begitu, isukan ni tetap ada kesan buruk. Contohnya remaja sekarang, dia ketagih. Kita tengok ni remaja kebanyakan ketagih lah permainan video. Lah saya pun rasa benda tu. Semata-mata nak ikut pemain profesional. Contohnya dalam MPL lah, mereka nak menjadi. Jadi mereka ni ketagih sampai melupakan makan, tidur, pembelajaran. Jadi benda ni menjejaskan pembelajaran mereka. Perangkat pendidikan tu turun lah. Mereka pun akan merosot disebabkan mereka ketagih dengan permainan video.
Okey. Seterusnya kita boleh tengok pemain yang bermain ketagih ni dia menghabiskan masa dan membelanjakan wang yang besar. Contohnya mereka menghabiskan masa untuk bermain game semata-mata menghabiskan masa semata-mata untuk bermain game. Untuk hiburan lah. Untuk hiburan lah. Jadi diorang ni lupakan lah akademik semua. Dan ada juga yang membelanjakan wang yang besar dalam untuk membeli barangan game. Untuk beli top up ke? Dah ada juga ke manusia yang macam tu? Ada. Memang banyak lah, terutamanya zaman sekarang ni memang banyak orang beli barangan dalam permainan tu. Saya ingatkan membazir lah. permainan video ni hanya bermain saja tetapi mengeluarkan wang juga. Jadi korang nak tahu juga tak, permainan video ni dalam sukan apabila orang ketagih untuk mengikuti permainan profesional sukan FOMO lah, dia FOMO. Jadi diorang ni akan menjejaskan kesihatan mereka sebab diorang ni macam tak berhenti lah bermain. Jadi contohnya bila diorang menghadap skrin di hadapan terlalu lama, jadi menyebabkan mata diorang pedih, Rosak lah. rosak, jadi rabun. Sebab tu kita tengok kebanyakan remaja sekarang rabun, kadang-kadang Ramai pakai spek lah. Dia bagi efek kat mata kita kan. Lagi satu, korang tahu tak, dia akan merubah postur badan kita jadi tidak sihat. Contohnya kita tengok macam budak-budak sakit belakang, Bongkok lah. Sebab menghadap phone lah tu. Faham. Sebabkan dia orang bongkok sambil tengok komputer ataupun phone. Okey, akhir sekali jadi maksudnya isukan ni memang mempunyai kelebihan, tetapi dalam pada masa yang sama isukan ni juga membawa keburukan lah jika kita tidak dikawal dengan baik. Oleh itu, jadi keseimbangan amat penting supaya tidak menjejaskan kesihatan dalam seharian diri kita. Jadi Adam, disebabkan terlalu banyak kesan buruk, jadi ada tak langkah untuk atasi kesan ni? Kamu tahu tak? Sudah semestinya ada. Baiklah, saya akan ceritakan tentang langkah untuk mengatasi kesan buruk ini. Kamu tahu tak apa langkah yang boleh diambil oleh individu itu sendiri?